Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Selamat datang ke channel saya. Baru ada masa nak bercakap. Okay, so ni adalah DG World Campsite. Campsite kegemaran saya di tepi pantai. Saya terima kabar buruk daripada dia punya owner, Mak Deh. Dia kata campsite dia habis terhakis dengan ombak. Dia punya pos semua jatuh. Dulu sini ada tanah ni, boleh jalan-jalan duduk atas tu. Sekarang dah jadi pulau. Kesian tu. Modal dah habis banyak buat benda ni. Dah jadi macam ni. Dulu serius. Saya dulu parking kereta area sini ataupun celah ni. Dulu kalau tengok video-video saya yang lepas, saya pernah bercamping kat sini. Sekarang habis. Tak tahulah tahun depan dia pergi mungkin sampai sini. Tengok habis. Sampah naik daripada laut. Jadi yang mana kata campsite berbayar, inilah punca dia. Nak buat benda ni semua memerlukan modal. Tapi hancur macam tu je disebabkan hakisan ombak, hakisan pantai. Jadi camping dekat sini tak silap saya RM40 ataupun RM50 satu malam. Kalau kata mahal, tak tahulah. Setiap pos ada paip dengan plug point. Lokasi di Kandis Bacok. Tapi sebelum tu saya pernah dulu sini akan tapak ni akan jadi tapak utama lepas ni. Dia dah buat balik backup. Dulu semua orang berebut nak duduk kat depan. Sekarang ni, lepas ni mungkin akan jadi tapak utama lah. Okay, so jom kita tengok tapak camping yang terbaru. Saya lama dah tak mari sini, tapi ni macam baru tambah. Setiap tapak ada plug point. Plug point. Dulu saya rasa jauh je belakang tak. Sekarang dekat pula dengan pantai. Okey, ni kita tengok ni adalah plug point dia. Setiap tapak ada plug point. Dia bagus sekali dengan tempat bakar-bakar ni. Meja batu. Ni adalah salah satu campsite yang famous dekat sini, dekat Kota Baru ataupun Kelantan di bahagian pantai. Betul-betul camping. Dekat sini betul-betul camping. Semua camping. Kalau nak chalet jauh sikit. Homestay, guest house jauh sikit. Sini semua tapak camping.
Tengok ni sampah daripada laut. Bermula di darat, kemudian di laut, kemudian di darat balik. Ni adalah sisa-sisa buangan daripada kita sendiri juga, manusia. Dia return kepada kita balik. Jangan buang sampah di merata-rata di dalam laut. Kebiasaan sampah macam ni, orang atas kapal ataupun atas bot ke, dia buang-buang sampah, datang balik. So kalau korang tengok ni, adakah boleh repair balik? Dah terjongkit macam ni dah. Tengok. Sayang. Kesian dia. Di Jiwa Campsite, ada yang pernah sampai dekat sini, followers ataupun subscriber Pajero Live. Saya tengok ada perempuan Cina tu yang naik Land Cruiser pun pernah sampai sini. Ada yang tanya saya pakai kereta apa, Pajero model apa. Ada masa ni saya bagi tahu. Okey, saya pakai Pajero W43 generasi kedua, enjin petrol 3.0 V6. V6 ni dia ada kelemahan dengan kelebihan dia. Saya bagi tahu. Okey, kelebihan dia, dia punya dalaman interior memang cantik, dibungkus habis, dan banyak dia punya soundproof. Soundproof memang banyak kereta ni, Pajero ni. Cuma kelemahan dia ada dua benda, iaitu road tax dia mahal. Memang mahal, tinggi. Road tax saja dah 1,600 sekali dengan insurans apa semua. Dalam 2,100, macam itulah every year. Dan kelemahan dia, kalau rezeki kita tersalah pilih model V6 ni, dia akan menelan minyak yang kuat. Macam kereta ni awal-awal memang minyak kuat. Jadi kita buat sistem exhaust balik, dia hilang horsepower. Cuma dia jimat minyak. Horsepower dia memang akan turun, dan pickup dia pun akan turun sikit, tapi dia jimat minyak. Dia nak kata jimat sangat tu tidak, tapi berbeza dengan hampir 40%, 40% ataupun 50% berbanding dulu. Berbanding mula-mula yang saya nak main benda ni. Jadi sekarang saya tak struggle membela benda ni, sebab dia lasak, dan minyak dia tidak kuat sangat berbanding dululah. Kelebihan satu lagi, model ni kita confident nak jalan jauh, sebab dia tak ada tebu. Dia hanya NA macam kereta biasa yang tak ada tebu tu. Dia tak ada isu akan minyak hitam keluar, saluran tebu apa semua, memang tak ada. Saya dah pakai ni dah masuk tahun ke-8, alhamdulillah. Kurang dia punya baiki, kurang masuk bengkel, kecuali wear and tear lah. Absorber, brake pad, tukar minyak hitam, bearing pecah dekat depan tayar besar, itu saja. Setakat ni alhamdulillah saya berpuas hati. Dia yang bela saya. Dulu memang saya habis duit untuk restore. Sekarang duit tu kembali balik kepada saya melalui TikTok dan YouTube lah, dan Facebook, FB Pro sekali. Terima kasih yang banyak support saya sebelum ni. Tahun 2026 ni saya belum lagi camping. Tunggu musim sekolah start, baru saya akan start camping. Saya suka pergi tempat yang kurang orang, yang tak ada orang sangat.
sos kita ni. Ni sos. Ha. Sedap ni. Bubur bawang betul. Lain mahal je bawang betul. Saya ingat nak makan kat rumah. Tak mau ya. Kira soses buat sendiri. Makan kan? So rasa dia rasa ayam. Lepas tu sos. Yang bestnya rasa soses ayam dia tu tak pernah rasa. Saya tak pernah rasa yang ada jual kat kedai tu. Lepas tu kombinasi dengan bawang Holland yang mentah. Memang sedap. Naik selera saya pakai. Mula-mula nampak biasa. Tapi bila masuk dalam mulut rasa macam makanan rare sikit. Sedap, naik selera. Satu gigit tak puas. Tak nak habis ni. Okay, bye-bye. Saya